Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amsyah. Dan saya Nilia. Selamat datang ke liputan khas TV PSS SMK Shah Bandar Raya. Hari ini kita berada di Majlis Hal Ehwal Murid dan Co-Kurikulum yang menghimpunkan pelbagai pelajar yang hebat dalam pelbagai bidang. Betul tu, majlis ini meraihkan bukan sahaja pencapaian pelajar dalam bidang kurikulum dan akademik, tetapi juga menghargai usaha guru serta warga sekolah yang sentiasa menyokong di belakang takbir. Selain menyampaikan anugerah, turut diadakan pelbagai persembahan yang menarik. Datang bertamu, membawa berita, wajah ceria menyinari suasana. Majlis gemilang penuh bermakna inspirasi progresif Shah Bandar Raya. Jadi marilah sama-sama kita saksikan detik-detik yang indah penuh inspirasi sepanjang majlis kali ini. Majlis dimulakan dengan ketibaan tetamu terhormat dan barisan pentadbir sekolah. Ini menandakan bermulanya sebuah majlis penuh istiadat dan disiplin. Seterusnya, nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Selangor disusuli lafaz ikrar rukun negara sebagai tanda taat setia dan jati diri warga negara muda. Pasukan unit beruniform tampil megah dengan kawalan kehormatan mempersembahkan disiplin, ketegasan dan keserasian formasi. Persembahan pacarakam membuka majlis dengan penuh gah, menyemarakkan lagi suasana dan semangat warga sekolah. Majlis diteruskan dengan bacaan doa dan ucapan pembuka serta amanat daripada pengetua diiringi persembahan PPKI yang memukau para hadirin. Kini bermulalah sesi penyampaian sijil kepada penerima-penerima anugerah. Kini di sebelah saya bersama dengan Izul. Izul, apa cabaran yang paling besar awak hadapi untuk mencapai kejayaan ini? Cabaran tak adalah besar sangat, tapi kita perlu jadi baik untuk orang lain, contohi kita dan dapat banyak anugerah. Sama saya sekarang ialah Afiq. Macam mana pengalaman awak sepanjang terlibat dalam aktiviti kurikulum tahun ini? Alhamdulillah, pada tahun ini saya terlibat dengan banyak aktiviti kurikulum macam sajak, puisi, penulisan dan sebagainya. Pertandingan-pertandingan macam ni selalu memberikan saya sebersikit inspirasi dan ilmu untuk terus berkarya sebagai anak watan di Malaysia, kerana anak-anak generasi madani pada masa kini perlu didedahkan dengan aktiviti-aktiviti seperti ini agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan agar dapat diguna pakai pada masa akan datang, kerana jauh perjalanan, luas pengalaman jika tak dipecahkan duyung, mana kan dapat sagunya. Jadi segala ilmu perlu dicari agar dapat dijadikan wadah untuk digunakan pada masa hadapan. Terima kasih. Hari ini kita bersama Puan Jamiatun dan Puan Zaliha. Apakah kriteria memilih bagi penerima anugerah pada hari ini? Waalaikumsalam. Pertamanya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum
kepada semua warga SMK Shah Bandaraya. Jadi untuk makluman semua, kriteria pemilihan tokoh HEM hari ini melibatkan banyak perkara lah, banyak aspek yang kita lihat. Contohnya kehadiran ke sekolah, kemudian tidak ada masalah disiplin, menunjukkan tingkah laku yang baik, hormat dengan guru. Tokoh ini bukan pemilihan saya seorang, tapi melibatkan ramai guru yang mencalonkan murid yang layak digelar sebagai tokoh. Jadi dengan adanya pemilihan tokoh HEM ini, kita harapkan boleh menjadi model kepada murid-murid yang lain untuk menjadi seorang murid yang bersasiah, terpujilah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kita Shah Bandaraya hebat bersama, cemerlang sahsiah, cemerlang ilmu. Baik, untuk dalam unit co-curriculum SMK Shah Bandaraya, jadi pencapaian yang dikira itu adalah dari segi kalau ada segi tokoh yang kita pilih, memang secara keseluruhannya kita adakan mesyuarat kerana ada beberapa orang pencalonan. Jadi bukanlah cikgu seorang, bukanlah kami seorang, ya, tapi ada mesyuarat dengan melibatkan beberapa orang guru, ahli tahunan kuasa untuk membuat pemilihan. Jadi kita mentamatkanlah pemilihan tersebut pada hari ini. Demikian juga dengan pemilihan anugerah, penerima anugerah untuk murid. Ya, kita akan berikan anugerah daripada semua kejayaan yang dicapai oleh belajar dalam bidang sama ada bidang unit uniform, kelab persatuan dan seterusnya ialah sukan. Sekian sahaja liputan khas sempena Majlis Hal Ehwal Murid dan Co-Curriculum 2025. Hanya diucapkan kepada semua penerima anugerah dan warga sekolah yang telah menjayakan majlis kali ini. Semoga majlis kali ini menjadi inspirasi untuk kita terus aktif, berdikari dan cemerlang dalam setiap bidang, mahu akademik mahupun co-curriculum. Terus menyokong majlis dan aktiviti sekolah kami melalui saluran di YouTube. TVSB Media Kreatif, Inspirasi Progresif.